Aisyah. Mai. Lama tak nampak. Mai lah duduk. Oh, duduk. Oh, duduklah. Duduklah. Sekarang Mal kerja apa? Buat apa? Sekarang kerja askar. Askar? Oh. Wow. Mesti Aisyah tegak kerja kan? apa pula? Tegak. Oh, Aisyah sekarang kerja biasa-biasa je. Oh, biasa-biasa. Kerja apa tu? Kerja... Malulah Mal nak cakap. Adakah kerja tu membahayakan? Tidak. Saya tahu kerja apa. Kerja apa? Kerja menyertai saya. Macam mana awak tahu? Sebab saya nampak dekat dalam isi hati awak. Saya nak beritahu awak ni. Ya. Sebenarnya sejak pengenalan kita ni, saya sebenarnya nak beritahu something dekat awak ni. Kejap. Bagi tahu apa tu? Saya berdebar lah. Saya lagi berdebar. Mal nak bagi tahu apa? Saya sebenarnya nak beritahu awak selama perkenalan kita ni, saya dah jatuh cinta dekat awak. Betul ke? Ya, memang betul. Sebenarnya saya pun sama. Ya, kenapa awak macam dekat ni? Alamak, minta maaf. Awak dah betul-betul Minta maaf. ni. Alamak. Habis tu macam mana peringkat seterusnya? Mal gila. Apa peringkat seterusnya? Awak nak dengan saya? Mal, kenapa Mal macam ni? Saya baru jatuh cinta dengan awak. Tapi kenapa awak nak jatuh cinta lagi dengan saya? Jangan dekat Mal kalau macam ni. Saya macam mana ni Mal? memang gila. Tapi saya gila lagi mencintai awak tau. Mal gila-gila pun saya cinta juga kat awak. Aisyah gagap. Mal, Ya saya. saya rasa macam... Saya dah tak tahan ni. Saya dah tak tahan. Mama duduk. Mama Jomlah cepat-cepat kahwin. Cepat. Mama kalau kahwin cepat. Saya dah tak tahan. Gila dah ni. Bila dah habis gila ni? Cepat gila habiskan. Cinta habiskan cepat. Mak jangan gugup. Saya lagi gugup. Gugup lagi. Memang gugup. Okey, jadi kita sama-sama gila lah ni. Saya tak gila, saya Gugup. gegap. Kalau awak gugup, saya gila. Jadi tim apa ni? Pasangan apa ni awak panggil? Pasangan Gugula. Ya. Ya. Jadi bila plan kita nak kahwin? Tahun depan. Ya, itulah dia.